Yang mana yang lebih baik? Emas yang dalam akaun ataupun emas yang secara fizikal? Memetik kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau kata emas yang terbaik ini ialah emas yang berada dekat tangan kita. Kalau emas ni tuan-puan ada dekat tangan kita, kita nak jual, boleh jual pada bila-bila masa. Kita nak pajak, boleh pajak pada bila-bila masa. Semuanya tuan-puan lebih mudah bila ada emas fizikal di tangan. Okey, kalau tuan-puan simpan emas di dalam akaun, memang kita boleh jual, memang kita boleh pajak emas yang ada di dalam akaun public gold. Tapi kalau tuan-puan dah tak ada internet, tuan-puan tak ada data, tuan-puan dah tak boleh akses ke dalam akaun. Sebenarnya emas ni tuan-puan, akaun emas Get Public Gold ni ialah tempat sementara untuk kita kumpul grab emas. Contohnya tuan-puan hari ni, macam saya nak dapatkan 5 dinar, di mana 5 dinar ni berat dia 21.25 gram. Jadi saya tengah simpan emas yang ada dalam akaun Get ni, sekarang ni ada 19 gram. Saya nak kumpul sampai ada 21.25, baru saya nak keluarkan emas dalam bentuk fizikal 5 dinar. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan tanya saya yang mana yang terbaik, lebih baik kita simpan emas fizikal. Kalau tuan-puan nak simpan emas di dalam akaun pun tak ada masalah lah. Cumanya lebih selamat ataupun lebih secure kalau kita dapatkan emas fizikal macam ni. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak simpan emas, pastikan tuan-puan dapat emas. Tuan-puan ada emas. Okey? Jadi tuan-puan yang berminat nak buat simpanan emas, boleh komen dekat bawah. Berminat nak buat simpanan untuk saya bantu anda, mulakan simpanan emas hari ini.